Okay guys, misi kita nak mencari oyen kan. So jom aku tunjuk oyen. Ni sibuk eh. Inilah yang famous ni. Orang cari. Orang cari dia dekat Cilipat ni. So misi kita mencari oyen dah settle. Petang ni kita nak tengok sunset lah. Tapi sekarang awal lagi nak gerak pergi tengok sunset. Mungkin dalam pukul 6 macam tu baru kita gerak naik atas, naik ke puncak dan tengok sunset. Buat masa sekarang kita lepak dulu kat sini, santai dulu. Ni diorang pun tengah nak set up untuk pasang kita orang punya fly, tempat kita orang punya lepak dan nak makan-makan ke apa. Okay, so ciao, sambung petang. What's the angle? I'm not playing that game. It's the same business with a different name. Who's the target? Sorry, I'm not in the market. If I quit buying, you can't sell me anything. No thanks, I'll pass. I don't want any of that. I'll just take my chances. No thanks, not now. I made it this far somehow. Okay guys, hari kita dah sampai kat camp Cilipat. Belakang aku ni camp kemah. Nak tunjuk sikit. Kalau paling-paling pun kan. Memang boleh tu orang bawah kena. Kemah tu confirm kena So banjir. ni nanti kita orang punya kemah Lapang untuk malam ni. Dan kat bawah tu. buat lubang tak siap. Lopong. For a piece of my mind. If I quit buying, tell me what would happen then. No thanks, I'll pass. I don't want any of that. I'll just take my chances. Buat sampai esok pagi. No thanks, not now. Ni boleh kata boleh mulai ni. Ladang tiru. Tak laki. Cantik tu. Okay guys, kita nak naik atas untuk tengok sunset. Tapi rasanya macam tak ada je sunset. Tapi still kita nak tengok naik atas lah. Kita nak tengok spot untuk esok. Tangan ketak depa weh. Tangan apa weh ni? Kaki kau, tangan Pakistan. So guys, kita dah sampai kat puncak Cilipat. Dua orang ni. It's time for BBQ. Daun selalu orang dalam kandang.
Daun tu. Kan, daun tu kan? Daun tu. Pandai Ambo ni. Alah, daun kunyit. Ha. Pandai ya. Panshin Syah. Macam tu. Berapa weh? 20 baht. 20 baht sebatang Bapa Yahudi dia ke? Dah dapat beli duit. Ya, dah bawa ni atas. Sate ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana. Amin ya rabbal alamin. Wow. Yang ni pun siap baju siap bagus. Sudah weh? Bil, tengok ni. Kau tahan nak beli malam. Berapa? Mana sambut? Badan ni mana nak tahu. Dah panggil. Macam boleh. Kita dah ke bawah dah. Tak ada stos kan? Sejuk sikit. Oh, sejuk le. Okay guys, so kita nak bergerak ke puncak sana ni. Nak tengok awan kapek. InsyaAllah dapat. Sebab pagi tadi hujan. Jom. Jom. People knew her by her will to make By the way, ni it whatever she mata aku kena gigit semua. late night hours. Inilah dia kesibukan di camp Selipat. Big enough for everyone. She knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down in that Oil. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately, your afterglow is shining bright, waking up and Berendang di mana? Dia pun tahu tak? Berendang di mana? Dia macam ni. Ya. decades old, but it doesn't matter. Try to recall. Tapi macam ada pedas-pedas lah dekat belakang support. Tu banyak ke? Dia capai. Big enough for everyone. Pelik lah rasanya. She kept Banyak. Honey lemon. Sedap kan? Untuk yang kuning. Aku mula mendaki sejak umur aku 13 tahun. Dari dulu setiap kali aku naik gunung, satu je yang aku kejar, puncak. Tapi masa aku mendaki Gunung Selipat ni, ada satu benda yang buatkan aku tersedar. Sebenarnya selama ni bukanlah puncak yang aku cari. Yang aku cari adalah kenangan dan pengalaman. Pengalaman susah dan senang, penat, kelak ketawa dengan kawan-kawan. Semua tu jauh lebih berharga bagi aku. Sebab hakikatnya setiap puncak semuanya hampir sama. Dia takkan pernah berubah walaupun aku datang berulang kali. Tapi kenangan yang aku bina dengan kawan-kawan sepanjang perjalanan tu, aku takkan dapat ulang semula walaupun aku cuba beribu-ribu kali. Okay guys, so kita dah settle tak gambar. So kita nak turun pula kan. Nak turun pula ke
Sampai dah Yin. Sikit lagi. Pak Yin. Oh. Lepas dah tunggu ni. Dekat tak habis je. Yo. Bagi dia makan pula. Good boy. Bye bye. Jumpa lagi nanti. Saya dapat wait food. Guys, kita nak kemas. Sekarang ni kita dah nak gerak balik lah. So nak kemas barang tu. Barang tu banyak ni, tak kemas. Okay, jom memandangkan hujan. So aku vlog pakai GoPro lah. Dia dengar dia lucu rupanya. Kita dah tengah jas. So guys, kita dah siap. Dah siap ke masa hujan berkabus. So inilah pengalaman aku di Gunung Selipat. Hujan, kabus. Dia tak kira apa gimana tu kan. The best lah. Dapat awang kapek ni. Okay guys, nak balik ni. Nak turun daripada Selipat. Sama hujan cepat. Alright. Tengok guys, Selipat hujan tu. Tapi dia hujan plus kabus-kabus putih. Best lah. Tu toilet dia. Jom kita turun. Guys, Yo ada tu. kita sekarang berada di puncak Gunung Selipat. Dekat lagi kita. Korang tengok betapa pack sekarang ni. Dekat air tu nak dia apa? Kita bawa 5 bas yang naik Selipat.